Sesuai ke buat pinjaman peribadi untuk beli emas? Contohnya macam gold bar 100 gram ni yang harganya sekarang sekitar RM58,000. Jawapannya adalah tak sesuai beli emas dengan menggunakan duit pinjaman. Emas hanya sesuai dibeli untuk menggunakan duit lebihan saja. Duit lebihan ni bermaksud kita mempunyai duit simpanan yang tak digunakan dalam masa 2 tahun dan ke atas. Kalau kita mampu untuk membayar ansuran bulanan pinjaman peribadi tersebut, sudah pasti kita juga ada kemampuan untuk menabung setiap bulan. Melalui akaun Emas Gap, kita boleh menabung mengikut bajet serendah RM100 dan duit simpanan kita 100% akan dimasukkan ke dalam poket kita sendiri. Bermakna keuntungan dari kenaikan harga emas juga 100% adalah hak milik kita. Berbeza dengan pinjaman pribadi. Ada bahagian kadar keuntungan yang kita perlu bayar kepada pihak bank untuk meminjam. Keuntungan emas mungkin sama banyak jumlah kadar keuntungan kepada bank yang kita bayar. Ini bermakna walaupun bertahun-tahun kita simpan emas ni, kita hanya dapat emas tanpa keuntungan simpanan sehinggalah selesai membayar hutang. Ini belum lagi dikira kemampuan kita untuk membayar hutang tersebut pada masa depan. Ada kemungkinan nama kita juga boleh disenarai hitamkan kerana ada tunggakan bayaran. Jadi, simpanlah emas sikit-sikit dekat akaun Emas Gap. Nak mudah, murah dan patuh syariah. Nak bermula, boleh rujuk video yang telah saya pinkan atau klik borang sign up di bawah. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.